Korang rasa siapa yang akan kena pecat dulu? Premier League season depan memang betul-betul menarik sebabnya beberapa tim besar bawa masuk head coach ataupun manager yang baru untuk season depan. Walaupun benda ni nampak negatif tapi sebenarnya aku lebih tertarik untuk tengok siapa di antara diorang ni yang akan kena pecat dulu. Aku tak sabar nak tengok macam mana taktikal dan juga perubahan yang diorang akan bawa untuk kelab-kelab masing-masing. Contohnya macam kelab aku harap sangat Xabi Alonso dapat untuk fikirkan cara supaya Chelsea mampu untuk bersaing at least top 4 lah season depan. Roberto De Zerbi memang perlu buktikan yang dia mampu untuk bawa Spurs sebabnya dengan signing dan juga perbelanjaan yang diorang dah buat untuk season depan ni, aku dapat rasakan kalau diorang tak berjaya untuk perform, lagi-lagi Roberto De Zerbi silap-silap memang kena pecat dulu mamat tu. Dalam ramai-ramai coach dan manager yang akan masuk untuk season depan ni, korang rasa siapa yang akan perform? Enzo Maresca, Xabi Alonso, Iraola? Cuba korang komen.